Apa ini? Foxes, pergi. Pagi buka reban, ayam hilang lagi. Berjaga malam memang letih, tapi pagi-pagi tetap rugi beratus ringgit. Masa tu memang saya putus asa. Lepas tu, jiran sebelah cadangkan saya mesin penghalau haiwan tenaga solar ni. Cucuk saja ke tanah, terus ia berfungsi sendiri. Tak perlu wire, tak perlu jaga malam-malam. Siang hari, cas guna cahaya matahari. Malam, aktif automatik 24 jam. Bila ada haiwan datang dekat, sensor terus kesan pergerakan. Terus keluarkan gelombang ultrasonik bersama lampu berkelip. Anjing liar, musang, haiwan hutan, semua terus lari. Letak luar rumah tak kisah hujan, panas, tak guna elektrik, tak ada kos tambahan. Sebelum ni saya dah cuba macam-macam cara. Buat pagar pun tetap tak jalan. Malam-malam masih masuk cakar dan rosakkan. Sejak pasang mesin ni, saya boleh tidur lena. Pagi buka reban, tak ada lagi ayam atau itik hilang. Siapa yang bela ayam itik atau buat kebun macam saya, boleh tekan link tengok harga dulu, pasang sekali, hati pun tenang untuk jangka panjang.